Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi pertemuan kita untuk minggu ketiga ini saya akan mengajar topik 1 dan topik 2. Jadi Sabtu kita akan mempelajari topik 1, manakala hari Ahad tu kita akan belajar berkaitan dengan topik 2. Dan untuk kelas amali, saya akan teruskan dengan lab 1 lah. Jadi secara detail ni nanti saya akan terangkan dalam video yang berasingan. Jadi untuk minggu ini, chapter 1, berdasarkan syllabus kita akan ada 9 chapter, 9 topik merangkumi untuk subjek ini. Jadi topik yang pertama ataupun chapter yang pertama adalah berkaitan dengan konsep of technology in teaching and learning. Konsep teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi kalau ikutkan di akhir topik ini, apa yang korang akan faham adalah berkaitan dengan beberapa subtopik, iaitu yang pertama, pengenalan dan konsep teknologi, definisi teknologi pendidikan, domain teknologi dalam PDP. Yang seterusnya adalah strategi pengajaran dan pembelajaran, iaitu kita akan cover 2, the process of teaching and learning dan juga 9 stages of Gartner learning. Dan yang kelima adalah kepentingan teknologi dalam PDP. Okey. Yang ni adalah timeline of the history of technology in education. Jadi starting bermulanya teknologi digunakan dalam bidang pendidikan ni adalah pada tahun 1600 sehingga 1800 yang lampau, iaitu kita kenali sebagai public education. Di mana public education ni kita menggunakan blackboard, chalkboard dan juga books untuk education learning. Dan manakala seterusnya kita dah pergi kepada tahun 1910 hingga 1940, terciptanya beberapa peranti ataupun device yang digunakan untuk memudahkan proses teaching and learning, iaitu audio visual age. Ada radio, ada film strip projector, ada overhead projector. Yang dulu-dulu tu kalau korang masih sempat lah, masa kita zaman sekolah dulu ada OHP, di mana OHP tu dia ada pancar cahaya dan kita cikgu-cikgu kita dulu tulis guna kertas lutsina dan ada marker pen yang permanent untuk ditulis pada kertas lutsina. Jadi benda tu boleh diulang-ulang. Sebab kalau dulu kita menggunakan papan hitam kan, kita kena tulis padam. Seterusnya bila teknologi berkembang, OHP tu digunakan, kita boleh recycle dan guna banyak kali kertas lutsina yang kita tulis by pen tu lah. Okay. Dan seterusnya pada tahun 1960 sehingga 1980, bermulanya era information age, iaitu kita gunakan teknologi, contohnya terciptanya TV, VCR, VHS tape, audio tape dalam proses PDP kita lah. Dan contohnya kita ada penggunaan TV tu, kita nak belajar apa-apa kita boleh tengok melalui TV dan sebagainya lah. Dan seterusnya ni maybe dah era kita lah, di era kita masa kita sekolah ataupun adik-adik kita. 1990-1995, computer and digital age, bermulanya komunikasi di mana kita menggunakan komputer dalam proses PDP. Dan pada era interaktif age, maksudnya sampai sekarang lah, antara tahun 2000 sehingga sekarang, kita dah banyak menggunakan laptop, PC, personal komputer, tablet, smartphone untuk menyiapkan tugasan kita lah dalam bidang pendidikan. Okey, pergi kepada introduction and concept of technology. Apa yang dimaksudkan dengan teknologi? Okey, teknologi ini adalah di mana
ianya berkaitan dengan study and transformation of technique tools. Kajian dan transformasi teknik, alatan dan mesin yang dicipta oleh manusia untuk memudahkan kerja harian. Dan teknologi ni ianya membolehkan pengguna iaitu kita manusia untuk mengkaji dan mengembangkan unsur fizikal yang terdapat dalam kehidupan mereka. Lebih kepada nak memudahkan kerja seharian kita lah. Okey, dan di mana penciptaan teknologi ni, penciptaan yang inovasi yang didorong oleh keperluan dan kehendak manusia, dan ianya dipengaruhi oleh konsep teras teknologi. Contohnya ada sistem, sumber, keperluan, optimum dan pertukaran, proses dan juga kawalan. Dan konsep-konsep ini menjadi asas kepada terciptanya teknologi yang pelbagai sehingga kini lah. Okey, educational technology ataupun teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ni adalah gabungan combined use of computer, hardware, software dan juga educational theory. Maksudnya ianya adalah gabungan penggunaan hardware, perkatasan komputer, software, perisian dan juga teori dan amalan pendidikan untuk memudahkan proses PDP berlangsung. Dan teknologi pendidikan ini mencipta, menggunakan dan ianya mengurus proses teknologi dan sumber pendidikan untuk membantu pengguna dalam meningkatkan prestasi akademik mereka lah. Dan teknologi pendidikan ini juga adalah bidang pengajian di mana ianya bertujuan untuk menyiasat proses, menganalisis, mereka bentuk, mendesain dan juga membangunkan, melaksana dan menilai persekitaran pengajaran dan juga bahan pembelajaran ini dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan proses PDP. Okey. Dan jenis teknologi pendidikan ni ia merangkumi pelbagai jenis media. Contohnya kita boleh gunakan teks, kita boleh gunakan grafik image, kita boleh gunakan video, audio, animation dan apa-apa media yang bertujuan untuk menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi aplikasi dan juga proses teknologi. Contohnya kita gunakan video streaming, web conference, Vita audio, kita gunakan komputer, internet, extranet ataupun apa-apa medium sebagai perantaraan untuk kita menyampaikan proses PDP. Okey, kita pergi kepada domain of educational technology di mana ianya adalah design, development, utilize, penggunaan, pengurusan dan juga penilaian merupakan 5 basic domain yang ada dalam educational technology. Dan terms-terms ini biasanya merujuk kepada kedua-dua bidang asas pengetahuan dan kepada fungsi yang dilakukan oleh profesional dalam bidang-bidang tersebutlah. Dan tujuan domain ni dalam teknologi pendidikan adalah untuk mempengaruhi keberkesanan pembelajaran, di mana pembelajaran ni adalah matlamat dan domain ni adalah medium untuk belajar. Dan setiap domain ni dia menyumbang kepada domain-domain lain dan kepada penyelidikan dan juga hipotesis yang dikongsi oleh domain-domain tersebutlah.